Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam Istana Pagaruyung ni. Istana Pagaruyung ni, dia bukanlah istana sebenar, tapi dia replika istana peninggalan kerajaan Pagaruyung dulu. Istana yang asal, dulu dia bina dekat Bukit Batu Patah, tapi terbakar masa rusuhan dekat dalam Perang Padri tahun 1804. Kerajaan Indonesia banyak kali jugalah dia bina semula istana ni, sebab dah banyak kali terbakar dah. Yang paling teruk dia terbakar masa tahun 2007, kena sambar peti. Waktu tu dalam 15% yang berharga selamat, yang lain semua habis terbakar. Okey, istana ni dia sebenarnya ada 3 tingkat. Tingkat yang ni adalah tempat aktiviti utama pemerintahan. Yang dekat sini memang luas. Dekat tingkat ni juga dia ada singgahsana raja. Yang ni. Ruang sebelah kiri dan kanan singgahsana ni ada banyak bilik-bilik. Dekat belakang singgahsana ni pula ada dalam 7 bilik tempat puteri raja yang dah bernikah. Oh ya, sebelum tu, dalam pakej petian ke Padang, kita memang akan singgah kat sini. Jangan risau sebab kita ni santai je. Sangat sesuai kalau bawa family, ada anak-anak kecil ataupun boleh bawa mak ayah yang berusia. Saya pasti trip percutian ke Padang bersama kami akan bagi pengalaman yang sangat. Nak detail, klik je link dekat bio, okey? Kita sambung balik. Okey, jom kita naik tingkat 2. Masa korang naik tangga ni, kena berhati-hati tau sebab tangga ni agak licin kalau kita petokin dan sangat tinggi. Dia bukan jenis tangga yang landai. Dekat tingkat 2 ni pula adalah ruang-ruang aktiviti untuk puteri raja yang belum berkahwin. Ruang dekat belah sini dia sama je macam dekat ruang yang bawah tadi, ruang utama. Kalau tengok daripada tingkap ni, kita akan nampak suasana belakang istana. Sangat mendamaikan. Tingkat paling atas iaitu tingkat 3, jom kita tengok apa yang ada. Tingkat atas ni tempat raja dengan pemaisuri dia bersantai. Dekat tingkat ni ada sejumlah koleksi senjata asli kerajaan yang masih ada macam tombak, pedang, senapang peninggalan Belanda dan lain-lain. Selain daripada tempat bersantai raja dan pemaisuri, raja boleh juga tengok persekitaran istana melalui tingkap ni yang dipanggil Anjung Peranginan. Cantik kan pemandangan ni?